dia tak mau tanam macam dulu dah, dia nak urus dari Islam. So dia bawa jenazah rempuh Sungai Pahang tu, bawa jenazah ke kampung berdekatan. Yang saya geram tu, masa kita nak pergi buat program dakwah tu, kita singgah kat satu masjid ni. Masjid tu tak jauh dari kampung asli. Singgah dekat kampung masjid tu, kita sembahyang solat Zuhur siap-siap. Jadi kita nak bagi tahu lah dekat surau masjid tu bahawa kita ni student daripada sekian-sekian universiti, kita nak pergi buat program. Jadi imam tu tanya, ni nak ke mana ramai-ramai ni anak-anak ni? Kita ada program dakwah, mam, dekat kampung asli ni. Kita ada program lah kemasyarakatan dan program dakwah. Orang asli ni ajak Islam tak Islam sama je. Geram betul tengok imam. Dia sendiri tak nak buat, dia perkecilkan lagi orang yang nak pergi buat. Tuan-tuan, ya, satu kampung masuk Islam dekat Bahau dulu, tuan-tuan. Simple aja buat program kampung asli ni. Pergi jumpa Tok Batin, kau tim sembang-sembang dengan Tok Batin, lepak dengan Tok Batin, ikut Tok Batin tangkap katak malam pertama ni. Tok Batin kata, Tok Batin kerja ke? Saya kerja malam. Oh, malam. Kerja apa Tok Batin kerja malam? Tangkap katak. Oh, tangkap katak malam-malam. Mak ai kata, saya nak ikut boleh? Dia tengok, berani ke? Ikutlah boleh. Saya ajak kawan saya, weh, kau ikut sekali. Seorang tak berani, ada 3 orang pergi. Besar-besar katak tu, besar-besar ni katak. Dia kata, ni manis, ni manis. Aku tahu manis tak manis. Manis tak manis. Yang katak. Itu malam pertama. Malam kedua, hari kedua, kita lepak-lepak lagi Tok Batin. Lepas tu kita ajak Tok Batin makan. Tok Batin, malam ni kita nak makan-makan. Kita makan sama-sama Tok Batin. Ajak orang kampung. Boleh-boleh. Kita pun carilah lauk apa semua. Kita masak sedap-sedap. Ajak Tok Batin makan. Makan satu talam dengan Tok Batin. Ikut sunnah makan. Yalah, nak cek pinggan pun nak basuh kat mana. Satu hal, air terhad kat situ. Makan talam le. Makan talam. Mau duduk talam. Si Tok Batin pakai seluar pendek, tak pakai baju ni. Iya tuan-tuan. Makan dengan kita kami lagi. Sambil makan tu, sebab Tok Batin tu. Tok Batin, kenapa pedas ke? Tak. Memang tak pedas. Kita masak tom yum tak pedas pun. Tapi dia sedih. Sedih. Tok Batin, kenapa Tok dia pedas ke? Tak, saya sedih. Saya sedih ni. Kenapa Tok Batin sedih? Sebab tak pernah orang ajak makan kami macam ni. Besok orang datang bagi nasi bungkus, orang balik. Nasi bungkus, orang balik. Kalau kita ni tak fikir dakwah, tuan-tuan, kita fikirlah kan, tangan ni tadi dia buat apa, apalah dia pegang agaknya tadi, kura. Dia pegang kura ke dia pegang. Kalau kita pergi, tak jadi ya. Sebab tu fiqh ni dibina atas zahir. Nampak baru boleh. Kalau tak nampak jangan ditanya. Jangan disusah-susahkan. Sebelum makan, Tok Batin sekejap. Tok Batin sebelum makan sekejap, Tok Batin. Tadi Tok Batin pegang apa? Tak jadilah, betul tak? So fiqh ni dibina atas dasar benda nampak. Dan jangan susah-susahkan. Rajinlah nak tanya hari tu. Patut kalau macam tu, semua benda tuan-tuan kena tanya. Nak beli sayur kat kedai, ni sayur ni tanam kat mana? Baja apa pakai? Betul kan? Ini semua kita kena tanya. Ayam ni beli kat mana? Apa makanan ayam ni? Nak tengok ingredient dia punya makanan boleh? Sudah. Dia punya baja, dia punya apa? Dia punya makanan. Kan jenuh tuan-tuan. Jadi Islam ini jangan kita pergi pada benda yang susah. Zahir, tengok.